Baik, dalam TikTok Seller ni, dia ada tab yang kita panggil sebagai marketing. Yang kita akan klik. Bila kita klik dalam tu, dia akan keluar bawah ni ada banyak lah. Lepas tu kita klik Shop Ads. Okay, bila kita klik Shop Ads, baru dia akan keluar GMV Max punya interface lah. Sekarang ni, kan kita nak tengok video-video yang attach pada beg kuning kita tu, mana video yang perform, dan kita boleh tengok berapa sale yang masuk daripada situ. So dia ada tab juga. Kita ada tab Official account, marketing. Lepas tu dia ada affiliate. Katalah kita tekan beg kuning yang kita nak jual pomade. Okay, beg kuning pomade. Kita tekan beg ni, lepas tu dia akan keluar semua video yang dibuat oleh official account, marketing account dan affiliate. Dan juga dia ada status kat sini, in queue ke, learning ke, apa semua. Kalau kita klik official, pop, dia hanya akan keluar semua video daripada kita punya account official saja. So that kita tahulah daripada yang kita buat tu, aku dah buat effort like gila ni, gempak gila video ni, tapi sale tak ada. Tapi video bodoh ni yang convert, sakit hati tu. Memang macam tu. Dah pakai model handsome ni, tak convert. Dah lah pakai mamat-mamat yang macam, okay, katalah konten tu macam, nak pergi, contoh kat kampung kan, kita buat senario dia macam mamat ni, dia pergi kat kampung, nak pergi kerja dia just macam nak something like kerja biasa je, simple, bukan nak kerja office. Tapi dia pakai pomade smart gila. Kenapa video tu boleh convert? Sebab benda tu relatable dengan orang. So something that relatable, that can convert. Jadi GMV Max ni strategi dia adalah content based, content setting. Dia bukan ad setting dah, bukan technical setting dah, dia content. Sebab dia nak buat platform TikTok ni enjoyable lah. Sebab nanti kalau asyik iklan ni, orang dah macam malas nak pergi sana sebab macam iklan ni banyak. So bila kita klik marketing account, dia akan keluar semua marketing account kita punya video. 3 ni dia combine sekali lah. Tapi kat tepi tu dia keluar, okay, video 1, account 2, video ni account 3. Dia akan keluar lah, kita tahu, kita boleh monitor. Dan bila kita tekan affiliate, dia akan keluar semua video affiliate kita. Orang yang buat video letak beg kuning kita semua akan keluar kat situ. That's how kita boleh tengok video-video mana yang convert.